Tadi abang nak walk kan? Saya nak walk. Weh, Mat, kau sini jap. Faham bang? Aku datang ni, aku nak buat combo ECU dengan exhaust. Abang macam mana abang tahu ada combo ECU dengan exhaust ni? Sebab aku nak balik Kelantan ni sebab sana ramai budak-budak PCO. Abang nak lumba dengan orang sana lah? Ha. Bang, sini bang. Tutup motor ni. Jom abang masuk dalam. Tengok barang-barang ni bang. Aku nak lumba kat dengan budak sana ni. Abang sini bang. Ni, combo dia bang. Exhaust dengan ECU. Exhaust daripada S1R, ECU daripada high power. Exhaust ni abang beli, saya dapat sekali bang cover exhaust. Takkan exhaust takkan exhaust baru cover exhaust lama bang. Dia bagi sekali. Ni ada bunyi wuk-wuk abang. Ni lah budak-budak PCO pakai bang. Mantap bang. Exhaust S1R black pressure dengan ECU ni bang. ECU ni ada 4 mode bang. Kita mapping sekali bang. Kita mapping, kita pasang, abang gegar orang Kelantan bang. Boleh bang, saya nak lumba dengan budak sana bang. Okey, ngam. So, kita pasang bang Siap pasang bang. 600 bang. Kita jalan. On. Okey, jom. Dah siap lah motor bang? Dah siap bang. Abang try bang. Tengok dulu bang motor abang macam mana. Tengok dengan exhaust dia bang. Bang kilat-kilat bang nanti bang. Sekarang ni mode 1 abang, mode standard. Mode 2 timing kuda, mode 3 anti lag, mode 4 backfire. Abang balik Kelantan ni abang payung sikit dia tutup bang. Sini bang. Oi lawak bang. Okey bang. Jadi bang, jadi bang. Abang beritahu tahu kawan-kawan abang tadi bang. Boleh bang, saya nak gerak Kelantan sekarang. Okey, baik. Wah. Terima kasih bang.